Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya ingin berkongsikan panduan membina borang online Google Form dan embed spreadsheet respon ke VLE Frog. Cara-caranya iaitu pada Frog VLE saya tunjukkan yang saya gunakan site ni penggunaan Chromebook. So pastikan site yang dibina tadi kita share, klik share. Next dan pastikan public iaitu anyone not listed can find this site. Share. Okay. So sebenarnya saya dah buat borang tu. Saya buat sini borang new. Kemudian save changes. Okay, next klik pada quick launch. Okay, dekat sini ada satu Google Drive. Sama dengan akaun VLE Frog saya. Apa yang saya buat itu create folder. New folder, saya nyatakan borang. Create. Okay, pada borang saya klik borang berwarna merah sekarang. Klik create form. Okay, namakan borang ni. Contohnya borang Chromebook. Okay, kemudian description, sila jawab, sila isikan semua maklumat berikut. Okey, seterusnya question. Nama penuh. Dia adalah jenis teks. Required maksudnya wajib jawab, dan done. Kemudian add item, kelas, teks, required, done. Okey, sebelum saya terlupa, pada form settings ni, pastikan klik require YTL login dan automatically collect respondent username. Okey, senang nak pantau. Add item, kelas, site pembelajaran. Dan untuk tarikh ni, saya pilih kategori date. Ada pilihan include year and time. Required, done. Ini adalah contoh borang Chromebook saya. Nama penuh, kelas, set pembelajaran, tarikh, masa, response. Boleh ubah ikut kesesuaian. Respon, maklumat anda telah diterima. Terima kasih. Okey, sekarang kita pilih temanya. Tema. Okey, yang saya gunakan ialah format Espresso. Okey, pada bahagian response, saya tulis choose response destination supaya kita boleh tengok apa nama borang tersebut. Biasanya nama borang sama, nama spreadsheet sama dengan nama borang, cuma ada tambahan response. Kemudian create
Cara nak semak pada Google Drive. Dah ada borang Chromebook response. Dan sini borang Chromebook yang bentuk form. Okey, saya klik pada borang Chromebook sini. Saya klik file, embed. Okey, iframe screen kita tak perlukan. Kita hanya perlukan daripada HTTP. HTTP hujung dia sehingga embed sama dengan true. Sebab selepas true ada pengikat kata. Copy. Okay, done untuk tutup. Pergi ke frog tadi. Borang new. Layoutnya saya pilih 2. Kiri dan kanan. Saya gunakan widget embed website, double klik, paste. Okay, saya set ketinggian kepada 650. Save changes. And then pangkah saya cek ketinggiannya adakah sesuai ataupun tidak. Borang Chromebook. Okey, cukup di sini. Ada terlebih sikit. Kalau nak ngam-ngam kena edit lagi. Tukar 630. Save changes. Dan pangkah. Cek semula. Okey, boleh dah tu. Kalau nak adjust lagi pun tak apa. Kemudian pada Google Drive tadi, double klik pada response. Okey. Dia akan keluar dekat new tab. Boleh warnakan. Tengok di sini timestamp. Username, nama penuh, kelas, site pembelajaran, tarikh. Dalam tarikh ni ada sekali dengan masa. Okey, boleh diwarnakan. Okey, setelah diwarnakan, okey, Google Drive kita tak perlu save. Setiap perubahan akan auto save. Klik file untuk embed ke frog. Klik file, publish to the web. Okey, bukan all sheet Form response. Automatic republish when changes are made. Betul. And then start publishing. Okey. Apa yang kita perlukan ialah web page. HTML to embed in a page. Dia ada iframe with semua ni kita tak perlukan. Kita perlukan selepas screen ada HTTP. Saya highlight sehinggalah penghujung pengikat kata equals true. Ctrl C, copy, terus pergi dekat frog, sebelah kanan, widget, embed website, double klik, Ctrl V, tukar ketinggian sekati contohnya 1200 kalau nak guna banyak. Save changes, pangkah. Okey, inilah yang terhasil. Jadi saya warnakan kalau nak view boleh klik sini. Gerakkan anak panah ke kanan, okey. Itu boleh gerak ke bawah. Okey, sebab belum ada. Okey, sekian dari saya berkenaan tajuk panduan membina borang online. Selamat mencuba.